Hai semua, terima kasih tonton video ini. Hari ini kita sembang benda paling asas dalam saham iaitu pengurusan risiko. Ramai orang fikir, kalau rajin kaji saham, nanti mesti untung. Tapi sebenarnya dalam market, kita memang tak boleh kawal naik turun harga. Yang kita boleh kawal cuma 3 benda. Berapa banyak kita sanggup rugi? Bila masa kita patut keluar? Macam mana kita nak jaga modal? Jadi saya bagi 4 cara mudah untuk kita urus risiko. Semua orang pun boleh buat. Pertama, sebelum beli, terus set siap-siap had rugi. Bukan beli dulu, lepas tu merah baru kelam kabut fikir jalan. Plan mesti dibuat sebelum masuk, bukan masa emosi dah goyang. Kedua, jangan besar sangat saiz belian. Tak kisah anda ada modal berapa, yang penting amount tu kalau rugi pun, hidup anda masih berjalan macam biasa. Bukan takut, ini strategi untuk kekal lama dalam market. Ketiga, kena ada plan keluar yang jelas. Bila harga turun, jangan panik. Tanya diri sendiri, logik anda beli dulu masih betul ke, atau dah berubah? Kalau dah berubah, keluar elok-elok. Kalau masih sama, fikir langkah seterusnya ikut plan, bukan ikut emosi. Keempat, pastikan portfolio kita seimbang. Boleh gabung kaedah yang kosnya rendah macam dana indeks, bond atau fund di platform yang patuh undang-undang. Tujuan bukan nak hapus risiko, tapi nak urus risiko. Bagi kita boleh terus bertahan dan peluang berjaya lebih tinggi. Ingat, ini semua ilmu umum sahaja, bukan cadangan pelaburan khusus. Kalau anda suka video yang fokus pada ilmu dan kawalan risiko macam ini, tekan follow, simpan dan like. Jumpa lagi. Terima kasih.